Assalamualaikum. Aku terbaca banyaklah laporan tentang benda yang pelik ya. Tak ada isu, buat-buat isu tentang kemarahan tak bersebab rasanya. Anak kepada Haji Adi Awang marah sangat, kononnya lawatan seorang menteri pergi tengok ayah dia melawat. Orang Islam ni bila kita dengar sakit pergi melawat, biasanya orang datang melawat ni datang bersama rahmat lah, biasanya menyantuni, dan itu pun setelah dalam keadaannya tidaklah kritikal. So nak pula menteri yang pergi itu ialah menteri yang relevan dengan hospital, menteri kesihatan, datang melawat. Lepas tu kau marah, lepas tu kau tuduh tak melanggar privasi, tak ada etika, dengan menggunakan kuasa kau masuk tanpa etika dengan macam-macam kata-kata nista yang tidak sepatutnya. Orang datang melawat ayah kau. Nak pula aku, seingat aku lah, Dr. Zul ni dulu pun ada kena-mengena dengan PAS, dan mungkinlah ada silaturahim yang baik dengan Haji Adi. Jadi ada juga puak-puak PAS ni kata, kalau dia dah tak benar, kata tak benar lah. Hormatlah privasi. Masalahnya, adakah satu arahan yang tidak membenarkan, okey, ahli keluarga terdekat bagi tahu awal-awal tak boleh pergi? Tak ada arahan itu. Dan yang pergi itu pun Menteri Kesihatan. Apa-apa yang tak kena, apa-apa yang perlu diperbaiki, apa benda yang perlu ditambah baik untuk, yalah, walaupun pembangkang Haji Adi ni kayaknya lama dalam politik, so somebody yang boleh dikatakan sebagai VIP jugalah. Itulah, bila dah benci tu, kebaikan yang orang buat pun kau nampak seburuk-buruk perbuatan. Jadi sampai bila perasaan-perasaan begini nak tertanam dalam jiwa raga orang-orang PAS ni? Dan aku tak rasa pun Haji Adi tu akan marah. Anak dia ni berlebih-lebih. Mungkin tak nak serlahkan keprihatinan Menteri Kerajaan Madani ini ke, dan sebagainya. Dan gambar yang dikongsi di laman sosial pun satu gambar yang okey, gambar yang cantik, tak menampakkan sebarang keaiban, tak menampakkan sebarang Haji Adi ni dalam keadaan kritikal ke, tak ada. Terbaring kat katil, mungkin selepas buat operation dan sebagainya. Jadi benda tu benda biasa, mana-mana pemimpin dilawati oleh selain daripada Dr. Zul, banyak je pelawak-pelawak lain juga share gambar. Tak ada pula melenting yang tu kan. Hati tu, bila disebabkan oleh ideologi politik, hati kau jadi seburuk itu, sangat buruk. Orang nak menyantuni ayah kau di saat dia sakit, masa nak menjalani operation tu, menagih doa semua orang. Bila dah operation berjaya, orang nak santuni, nak tengok, nak melawat, kau marah, kau tuduh bukan-bukan, kau tuduh penyalahgunaan kuasa lah. Sebab itulah lepas ni kalau boleh, pergilah, biar orang PAS je lah melawat. Orang lain tak payah peduli lah. It's not significant pun nak peduli, sebab attitude sangat buruk. Okay, aku just nak cakap tu je sebab aku pelik. Aku rasa pelik sangat dengan perangai yang sebegini rupa.